Ini kelebihan memancing di awal pagi. Sebelum tu, yang belum follow, jemput follow dulu. Like, comment and share. Sudah? Terima kasih. Yang pertama, ikan lebih aktif makan. Air masih sejuk plus kaya dengan oksigen, banyak ikan keluar mencari makanan. Kedua, ikan hampir ketepian. Ikan kecil aktif, ikan besar pun turut aktif sesuai mancing di tepi sungai, pantai, tasik dan kolam. Ketiga, cuaca lebih selesa. Tidak panas, angin lebih tenang, kurang letih, boleh fokus lama. Keempat, kurang gangguan. Kurang bunyi but atau kenderaan lalu lalang, ikan pun berani keluar mencari makanan. Kelima, air lebih stabil. Arus biasanya sederhana, umpan nampak lebih semula jadi. Keenam, sesuai untuk pelbagai teknik memancing seperti bottom, apung, casting dan lain-lain. Kesimpulannya, waktu pagi antara waktu yang paling terbaik untuk mencari ikan. Kalau korang hobi memancing, jangan lepaskan peluang untuk memancing waktu pagi. Jadi sudah anda belajar, sila komen.